finally official trailer Keluang Man dia kali ni betul-betul keluar lah. Dia tak scam. Okay, aku harap dia tak scam lah. Janganlah scam 2 kali, macam mengarut sangat lah pula. Okay, jadi aku tak sabar. Jom kita tengok lah official trailer Keluang Man. Let's go. Burhan. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Tak payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Oh, doktor Burhan, ni. awak tak gila. Awak sakit. Sure. Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa siapa aku. Uyo, baik lah fotografi. Tapi, aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Okey, faham storyline dia. Mantap. Syamsi pembela. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja Keluang Man dapat Syamsir. Wih. Lakon dia. Wih. Binawe. Semua orang ingat kau dah mati, Burhan. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Yo. Sampai masa untuk awak putuskan. Baik. Siapa tu. awak sebenarnya? Aku Burhan. Aku Keluang Man. Ui. Ini tak tahan dah tu. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman. Mudah. Di Pawagam 29B. Weh, aku tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana aku nak explain Weh, tak boleh nak berat. Aku dah tak tahu nak berat apa ni. Trailer ni melebihi expectation aku lah. Weh, apa tu? Okay, jom kita tengok lagi sekali lah. Kita tengok sikit dia punya klip dia. Sekejap iklan pula, bangkai betul lah. Dan kali beli YouTube Premium. Menyampah siut iklan ni. Kau tahu iklan apa kan? Okay, jadi kita start. Okay, jadi trailer dia start dengan fight antara Syamsi dengan Burhan ni lah. Nampak nice lah dia punya tactical dia. Ini gempak dia buat. Maknanya dia dengan Syamsi ni memang adik seguru lah. Dalam cerita tu dia ikut sama, tapi dia ubah sikit. Tapi lepas tu kedua-dua dia ni kan, Rosyano jadi cikgu dia. Yang ni apa nama, Burhan dengan ni kira askar lah. Dia macam askar sekali 3 orang ni aku rasa diorang 3 ni macam diorang jadi askar ke apa ke, aku tak pastilah, tapi lebih kurang lah. Apa maknanya, aku tak tahu sama ada diorang ni askar ataupun diorang ni macam group of mercenaries tau. Maknanya diorang geng-geng askar upahan yang terlatih lah. Lepas tu kita ada Mirul Aiman. Okay, Mirul Aiman sebagai geng askar dia juga, aku pun tak pasti. Adakah dia ni akan jadi Tiong Man? Weh, serius lah tu. Aku tak tahulah. Mungkin banyak lagi lah karakter ada. Tapi dia punya fight memang. Tapi yang last ni aku nak, jom kita tengok yang last ni punya. Yang last ni memang gempak gila aku cakap. Weh, Remisak memang jadi tu buat watak ni. Wih, dia gempak gila siut.
Ui, ni gila. Ini aku tak tahu nak cakap macam mana. Ui. Aku tak tahu lah nak cakap. Dari tadi tak tahu je kan. Aku pun tak tahu lah. Okay, jadi based on trailer kita dapat sedikit lah dia punya storyline. Di mana yang dorang berdua ni geng askar ke apa ke macam tu. Aku tak pasti. Lepas tu si Binaware tu orang ingatkan dia dah mati. Sekali dia hidup lagi. Tapi dia jadi penegak keadilan. Aku rasa diorang ni macam bukan askar. Dia lebih kepada group of mercenaries macam tu. Lepas tu si Borhan ni bila dia orang ingatkan dia dah mati tu, dia hilang ingatan. Orang ingatkan dia gila tu, rupa-rupanya dia jadi macam, dia jadi superhero lah. Lepas tu dia jumpa Samsir tu. Wish. Maknanya style lah. Dia punya storyline itu dia olah sikit yang agak lebih menarik lah, lebih moden, lebih kena lah dengan storyline, international punya storyline lah. Aku pun tak tahu macam mana. Kita pun tak tahulah macam mana apa akan jadi dengan filem Keluang Man ni. Kalau ikutkan trailer dia, memang aku akan tengok lah wayang ni. Kalau ikutkan trailer dia, dah cukup power lah untuk ajak orang pergi tengok wayang. Okay, jadi apa pandangan korang dengan official trailer Keluang Man? Jangan lupa komen dekat bawah ni, okay?